1.25 gram ke atas, sama kena set appointment dulu. So kat sini baru GSAP ni daripada gram emas dekat kita punya gap. Kalau kat sini yang kita buat outright purchase ataupun EBP tu lah. So sekarang ni kita nak withdraw kan. So pilih cawangan dulu. Money. Next. Lepas tu pilih tadi 1 dinar. Lepas tu kita ambil tadi apa? 1 dinar. Apa lagi tadi? 5 dinar 10 gram. Lepas tu 1 dinar 2 keping tadi tak? Tambah 1 5 gram. lepas tu 5 gram. Okay. Next. So pilih waktu, date and time. Biar Isnin ke Selasa ke Rabu Khamis Jumaat. Tapi 13 hari bulan, minggu depan satu lagi. Boleh Isnin 13 hari bulan. boleh. Pilih waktu nak datang apa? Rabu 15. Rabu. Okey, lepas tu pilih waktu nak pergi datang ke apa? So kena sharp Lah kena sharp sebab ramai customer. faham. 9. Next. Okay, so check balik item hang tadi. Kita ada 10 gram 1 keping, 5 gram 1 keping. So 1 dinar 2 keping, 5 dinar. Okay. Okay, hari ni hari Rabu 9. Confirm? InsyaAllah. 9. Oh, tu ni tempoh lah. Tempoh lah. Okay. Sampai 9.20. Okay. Kalau terlambat je dia ambil kemas aku. Tak lah. Okay, dah set appointment. So nanti dah boleh pergi ambil. Siap. Macam tu je lah. Dah. Kena ingat tarikh. Pergi ambil. Tu je. Tu je. Tapi banyak tu nanti kat sana. Banyak opor. So tadi total banyak opor tu RM80.